Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Wakil PIBG, Barisan Pentadbir, guru-guru, AKP serta murid-murid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini bagi meraihkan sambutan Hari Guru bagi tahun 2026 di peringkat sekolah dalam suasana yang penuh ceria dan bermakna. Tema Hari Guru pada tahun ini adalah Guru Bitara Nadi Negara, di mana tema ini menekankan peranan guru sebagai tunjang utama pembentukan negara dan keupayaan membentuk generasi masa depan. Guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi memikul amanah yang besar dalam membentuk sasiah, nilai dan jati diri murid. Tugas ini bukan mudah. Ianya menuntut kesabaran, kesungguhan dan yang paling penting adalah keikhlasan. Saya yakin guru-guru SK Datuk Demah Husin sentiasa termotivasi dan bersemangat untuk terus melaksanakan tanggungjawab ini. Saya juga yakin kita mampu melahirkan insan yang cemerlang dari segi akademik, sasiah dan kemahiran insannya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua guru atas segala jasa, pengorbanan dan dedikasi yang dicurahkan tanpa mengira masa dan tenaga. Sesungguhnya, pengorbanan guru amat besar ertinya dalam membina masa depan negara. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan sambutan pada hari ini. Khususnya, telab guru dan staf PIBG serta semua jawatankuasa yang telah bertumpu lumus memastikan kelancaran program pada hari ini. Akhir kata, marilah kita terus memperkukuhkan semangat, mempertingkatkan profesionalisme dan terus berusaha menjadi pendidik yang berinspirasi selaras dengan tema Hari Guru pada tahun ini. Sekian, terima kasih daripada saya dengan ucapan Selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Sekian, terima kasih.